Imam Masjid Senayan kan? Saya. Kenapa tu? Terkejut saya buat ni. Saya nanti ingat nak buat masjid Hopi-Hoping. Okey, buatlah. Kenapa? So untuk Masjid Senayan, buat berapa rakaat tarawih nanti ya? Okey, sabar jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah. InsyaAllah di Masjid Senayan pada tahun ini kita akan buat solat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat beserta 3 rakaat solat sunat witir. Takkanlah 8 rakaat. Yo, buatlah 20. Masjid besar. Sabar jap. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah SWT, di Masjid Senayan kami mengambil pendekatan untuk buat 8 rakaat solat sunat tarawih bagi meraihkan jemaah yang pelbagai, bagi memudahkan para jemaah yang hadir untuk bersama dengan imam dari solat isyak sampai solat sunat witir. Dengar tu, kau nanti hopping juga. Tapi nanti masa Ramadan, jangan nampak masa iftar dengan moreh je. Okay, Tarawih dengan witir tu sekali. InsyaAllah Ustaz. Okey, gerak lu.